Kita tengok pasal kita duk sebut kadang-kadang dia kalut nak ambil wuduk. Ada orang dua dalam wuduk ni, ada yang melampau, ada yang cuai. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, syaitan ni jalan dia dua-dua, ifrat dan tafrid. Hak berlebih-lebih tu pun, hak cuai tu jalan syaitan, yang berlebih-lebih tu pun jalan syaitan. Alhamdulillah, kita sambung semula kuliah kita. Saya terhenti sekejap kerana pergi ke Qatar, dan Alhamdulillah kita sambung semula malam ini. Dan malam ini kita masuk di dalam bab yang baru, babu sifatis salat, bab sifat salat. Bab sifat salat adalah salah satu bab di dalam Bulughul Maram yang menghimpunkan hadis-hadis ahkam, iaitu hadis-hadis hukum oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Sifat salat, yakni sifat kepada salat. Macam mana nak tahu salat dan nak tahu sifatnya? Tidak ada cara melainkan dengan melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun asal perkataan salat itu maksudnya doa, salat doa. Tapi apabila kita sebut salat dari segi bahasa ini, ialah perkataan dan perbuatan yang muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim, yang dimulakan dengan takbir dan ditamatkan dengan salam. Hay'ah ataupun cara bagaimana salat itu ditunaikan, walaupun manusia sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mempunyai hasrat. Ada sebahagian mereka memang ingin mencari Tuhan, pun keikhlasan sahaja tidak memadai. Mestilah bukan sahaja menyembah Allah, tetapi menyembah Allah menurut cara yang Allah kehendaki. Untuk membolehkan manusia mengikut cara yang Allah kehendaki, bukan sahaja menyembah Allah, tapi menyembah Allah mengikut Allah, cara yang Allah kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kepada kita, sallu kama raaitumuni usalli, kamu salatlah seperti mana kamu melihat aku bersalat. Yakni kamu salat bukan ikut cara sedap kamu nak salat, salat ikut mana cara aku bersalat. Maka para ulama merumuskan sifat salat Nabi hasil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebutkan, apa yang Nabi buat, apa yang sahabat buat, iqtidaan, mengikuti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, maka kita ambil itu sebagai salat yang disyariatkan. Kalau tidak ada daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibuat oleh sebahagian orang, dia tidak dianggap sifat salat yang diiktiraf. Mungkin sebahagian tempat ada nas yang tidak jelas, maka ada ijtihad dan khilaf di kalangan para ulama tentang sifat itu. Tetapi bagi tempat-tempat yang nasnya jelas, maka hendaklah kita mengikut apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peran para fuqaha, a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, bukan mereka mencipta salat yang baru, sama sekali tidak. Mereka merumuskan salat Nabi, dan kadang-kala ada ijtihad mereka pada satu dua tempat pada perkara yang mungkin boleh berlaku khilaf tentangnya, seperti tempat mengangkat tangan dan tempat meletakkan tangan dan seumpamanya, yang akan kita lihat di dalam nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam kitab ini, dalam bab ini, ialah
An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila as-salah fa asbaghi al-wudu thumma istaqbala al-qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Ini hadis ini akhrajahu al-sab'ah, diriwayatkan oleh Imam yang Sittah dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan Imam Muslim meriwayatkannya dengan sanad, Imam Ibnu Majah meriwayatkannya dengan sanad Imam Muslim. Hadis ni saya baca dulu terjemahan dia dan kemudian kita akan tengok macam mana cara memahaminya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qumta ila salah, apabila engkau berdiri kepada salat. Qumta yakni kamu berdiri untuk menunaikan salat, yakni apabila kamu berniat untuk menunaikan salat. Maksudnya kalau kita tak ada niat, masa bila kita nak pergi salat? Tak bangkitlah kita, duduk tempat kita lah. Maka of course niat adalah rukun yang awal di dalam semua amalan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Dalam riwayat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan dengan niat. Idza qumta ila shalah fa asbaghil wudu. Bila kamu berniat untuk menunaikan salat, kamu pergi, pertama Nabi kata fa asbaghil wudu. Kamu hendaklah mengambil wudu. Fa asbaghil wudu yakni kamu fatimmal wudu, kamu ratakan wudu, bukan wudu yang tak mencukupi syarat. Orang celup tangan orang ambil wudu ni. Kita tengok pasal kita duk sebut kadang-kadang dia kalut nak ambil wudu. Ada orang dua dalam wudu ni, ada yang melampau, ada yang cuai. Yang cuai tu basuh tangan kat sini, siku tak kena. Basuh kat jari kaki, tumit tak kena. Yang kata itu wailul lil aqabi minan nar. Ini. Ada yang melampau pula, waswas syaitan, basuh sampai lencun. Duk rasa tak sah lagi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, syaitan ni jalan dia dua-dua, ifrat dan tafrid. Hak berlebih-lebih itu pun, hak cuai itu jalan syaitan, yang berlebih-lebih itu pun jalan syaitan. Jalan agama pertengahan, i'tidal, pertengahan. Maka sebab itu tak membazir wudu, tidak juga sampai tak ada kena kawasan wudu. Fa asbaghil wudu, hendaklah dia menyempurnakan wudu.